Okey, jom kita tengok sekejap soalan Terengganu, soalan nombor 7. Okey, dia kata asid etanoik ialah asid lemah. Darjah 7.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen untuk mengkaji sifat keasidan asid. Okey, bila kita kata tentang asid, definisi dia, kalau dia tanya definisi asid saja, asid ialah bahan kimia yang mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen. Itu kalau dia tanya definisi asid. Okay. Tapi kalau dia tanya definisi asid kuat ataupun asid lemah, kita tak boleh guna bahan kimia dah. Kita kena guna asid kat depan dia. Itu beza yang paling ketara yang kita kena ingat. Okay. So kalau asid kuat, asid yang mengayon lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, kalau yang asid lemah, asid yang mengayon separa dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Benda ni lah yang cikgu nak awak tekankan sikit kan. Beza term dia tu lah. Kalau asid saja bahan kimia. Tapi kalau asid kuat ataupun asid lemah, kita mula dengan perkataan asid. Okey, so berbalik-balik pada soalan. Okey, dia bagi kita asid etanoik. Bila etanoik, etanoik maksudnya karbon kita ada 2. Okey. Tapi ingat, bila oik maksudnya dia adalah asid karboksilik kan. Belakang mesti ada COO. Maksudnya dekat COO ni dah guna 1 karbon. So dekat depan ni tinggal lagi 1 je. CH3. Okey. Cuma masalahnya, apa beza antara eksperimen 1 dengan eksperimen 2? Dekat eksperimen 1, dia guna asid etanoik glacial. Bila kata asid etanoik glacial ni membawa maksud kontang. Tak ada air. Ingat, asid dengan alkali hanya boleh menunjukkan sifat dia bila ada air. Sebab berbalik-balik pada dia punya definisi. Bila ada air, dia akan mengayon, menghasilkan ion hidrogen. So kalau dalam keadaan kontang, dalam keadaan glacial ni tak ada air. So dia tidak boleh mengayon. Bila dia tak boleh mengayon, tak adalah ion hidrogen, tak ada. So tindak balas tidak berlaku. Berbeza dekat sini, dia guna asid etanoik, tak ada perkataan glacial, maksudnya ada dalam bentuk ada air lah. So dekat sini tindak balas boleh berlaku. Ingat, macam cikgu kan, cikgu tak boleh mengajar kalau tak ada anak murid. Kalau dalam kelas kosong, cikgu mengajar, orang kan kata, gila ke cikgu tu? Macam tu. Cikgu tak boleh tunjukkan kerjaya sebagai seorang guru kalau tak ada murid. Kecuali cikgu ngajar online ni lah, tapi korang dengar kan, macam tu. Okay, so asid dengan alkali memerlukan air baru dia boleh tunjukkan sifat dia. That's why lah kalau kita tengok dekat sini, walaupun ada kalsium karbonat dengan asid, tapi sebabkan glacial, so asid tak boleh tunjuk sifat dia. That's why dia tidak bertindak balas dengan kalsium karbonat. Tapi dekat sini dia bertindak balas lah. Kita ada CH3COOH tambah dengan kalsium karbonat. Kalsium karbonat CaCO3. So kita akan dapat CaCH3COO bracket 2 plus CO2 plus H2O. Cikgu balance kan, cikgu letak dekat sini. Okey, betul. Ada lagi tak yang cikgu tu tinggal? 4. Okey, betul lah kan?
Lepas tu, okay, settle lah. Itu je lah yang kita boleh. Tapi, okay, yang bubbles ni kan. Bubbles ni siapa? Yang nampak bubbles ni CO2 lah. Okay. Alright, tengok soalan. Nyatakan maksud asid lemah. So, asid lemah adalah asid yang mengayon separa dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Kalau alkali sama je. Tapi alkali tukar ni je. Alkali dia akan jadi ion hidroksida. Kepekatan ion hidroksida yang rendah. Okey. Nyatakan kebesan asid etanoik. Okey, kalau kebesan dia ikut bilangan ion hidrogen. So kalau satu ion hidrogen kita kata dia monoprotik. Kalau dua ion hidrogen kita kata dia triprotik. Salah. Dua adalah diprotik. Kalau tiga kita sebut sebagai triprotik. Kalau tu ada yang kata dua base boleh je, mono base. Tapi cikgu suka guna ni lah, monoprotik, diprotik, triprotik. Okey. So dia tanya tentang asid etanoik. So asid etanoik formula dia tadi CH3COOH. Okey. So kita kena ingat tak kiralah asid lemah yang mana pun, CH3COOH ke ataupun asid butanoik C3H7COOH, tak kisahlah asid lemah yang mana pun, asid lemah tu yang dicorak kat belakang kan, dia mesti bila mengayon tu dia akan tercerai kepada ini ion positif. Ini semua ni adalah ion negatif. Yang H kat belakang tu je ion positif. Yang depan ni semua adalah ion negatif. So inilah ion negatif, ini ion positif. Ini negatif, ini positif. Macam tu. So bila kita tahu ni, so ion hidrogen ada satu je. So bila satu, kebiasaan dia adalah monoprotik. Okey, terangkan mengapa. Sebab asid etanoik mengayon dalam air menghasilkan satu ion hidrogen per molekul. Okey. So kenapa dia monoprotik? Sebab dia asid tu mengayon dalam air menghasilkan satu ion hidrogen per molekul. Okey, kalau H2SO4 asid diprotik lah. Sebab mengayon dalam air menghasilkan dua ion hidrogen per molekul. Okey, settle. Okay, next. Terangkan perbezaan pemerhatian. Bila perbezaan, cikgu kan dah adalah hari tu cikgu cakap. Kalau perbezaan, cikgu lagi suka kalau kita buat table. Barulah kita tak termiss dia punya point dia kan. Okay, so perbezaan dia, eksperimen 1 ni tindak balas tidak berlaku. Kat sini. Okey, pemerhatian dulu lah. Kalau pemerhatian dekat sini, belon udara, belon tidak mengembang. Okey, yang ini belon mengembang. Okey, so itu kita punya pemerhatian. So, belon tidak mengembang. Okey, belah sana belon mengembang. Okay, kenapa belah eksperimen 1 belon tidak mengembang? Sebab tiada tindak balas berlaku. Kenapa tak ada tindak balas berlaku? Sebab ion hidroksida, ion hidrogen. Ion hidrogen tidak hadir. Kalau sebelah pula belon mengembang. Kenapa belon mengembang? Sebab tindak balas berlaku. Okey. Kenapa tindak balas berlaku? Sebab ion hidrogen hadir. Okey. Boleh. Okey. Ataupun ayat bawah ni awak nak kata asid tidak boleh menunjukkan sifatnya. Boleh.
Belah sini pula asid boleh menunjukkan sifatnya. Boleh menunjukkan sifatnya. Gitu. Okey dah. Alright, tulis persamaan kimia antara tindak balas asid etanoik dengan kalsium karbonat. Asid etanoik tadi CH3COOH. Okey, plus dengan kalsium karbonat pen cikgu kejap. Pen cikgu dah tak detect lah. Kena beli pen baru. Kalsium karbonat CaCO3. Arrow. Macam tadilah kita cakap kan. Yang depan ni semua ion negatif. Yang H ni adalah ion positif. So, bila negatif CH3COO, dia mestilah akan bertindak balas dengan yang positif Ca2+. Darab silang macam biasa. So, kita akan dapat CH3COO bracket 2Ca. Plus karbonat mesti ada CO2 dan air. Okey, lepas tu cikgu balancekan. Cikgu letak 2 kat depan. Okey, settle lah. Alright, set. Okey, next. Raja 7.2 menunjukkan bagaimana pengasidan asid laut berlaku. Jumlah asid karbonik. Ni asid karbonik yang tinggi meningkatkan keasidan air, menyebabkan ia tak sesuai dengan kehidupan akuatik. Jika air laut dalam Raja 7.2 dipindahkan ke dalam akuarium, cadang satu kaedah untuk memastikan pH air sesuai untuk ikan hidup. So, kena neutralkan dia lah. Bila dia berasid, keasidan meningkat. So, kita kena tambah alkali lah. So, alkali apa yang kita boleh tambah? Kita boleh tambah kalsium oksida. Okay, kita sebab dia kata cadangkan satu kaedah. So, bila kaedah, kita kata tambahkan. Tambahkan kapotoho. Kapotoho ni ataupun kalsium oksida ataupun tambah natrium karbonat pun boleh juga. Na2CO3. Apa je yang tindak balas menghasilkan garam tu? Tapi logam tak boleh lah. Asid campur logam karbonat yang ni ataupun asid campur logam oksida. Okey. Alright, last sekali kenapa? Sebab benda tu boleh meneutralkan. Betul tak? So, tindak balas boleh meneutralkan asid dalam air. Gitu. Boleh? Okey, settle. Ada lagi tak? Okey dah. Itu saja. Jangan lupa follow dekat YouTube juga. Sebab cikgu adalah try nak letak link buku cikgu lepas berapa kali dah TikTok bagi warning. Okey. Lepas tu nanti besok malam ke cikgu dah settle kelas kat sekolah. Nanti cikgu buat lagi video, insyaAllah. Ini pun dah 11.53 dah. Hari ni pun busy juga. Okey lah. Bye-bye.